Nak pengor dulu. Ni pengor nyok ke? Okey. Kuah ada berapa jenis tak? Gulai ikan. Sardin. Okey. Tawil ni. Okey. Ini set dengan gulai ikan. Okey. RM5. Okey. Dengan sambal bilis. RM3 Oh, jadi juga. Alright. Okey kak, bagi pengor pisang lah. Okey. Kalau pengor pisang, kuah sama juga tu. Dia tak kot dah nak pakai kangkung gulai tu. Dari paling best ke apa? Dia nak pakai sayur balik. Oh. Pakai sayur dah tu. Kalau pengor pisang, biji harga RM3. RM3. Okey, macam ni harga apa? RM3. RM3. Bagi nasi lemak dengan mi. Ha. Campur. Ni mi goreng kan? Yang ada mi goreng. Okey. Ada yang nak lauk bawang. Saya nak paru goreng kan? Betul. Cukup dah ni. Ha, betul. Okey, sampai daging. Sampai dah rendang lagi ni ya. Ha, betul. Nak ni rendang daging. Ni rendang lagi dah. Tak apa, saya tengok cedok. Okey. Cukup dah ni. Boleh. Okey. Okey. Lepas tu ikan kering. Ikan masin. Sampai si khabar dia nak. Ada dua jenis. Ada ikan apa tu? Ini ikan lama, ini ikan Belanda, ikan kedera. Ikan gamo. Okey. Okey, sip. Sebab dia jalan straight dan jalan tu jalan utama kan. Jalan dia maju dulu lah. Maju dulu lah memang maksudnya matam bermula pukul 7.30 sampai pukul 1 Okey. kan. Cuti. Cuti hari Rabu. Sampai lalu pukul tinggal kedai matam, kalau start ke Kangak. Ke Kangak kalau start. Tu